Salam Goik Gostan, saya Ross. Hari ini kita berada di dalam hutan. Kenapa? Kerana kita nak pandu uji Suzuki Jimny ini. Suzuki Jimny ini lain daripada yang lain kerana model baru mereka ada tambahan 2 pintu. Ya, ada pintu belakang, kiri dan kanan. Jadi Suzuki Jimny ini 5 door ya, 5 door. 1, 2, 3, 4, 5. Sebuah kenderaan legenda. Adakah ia masih mengekalkan DNA off-roadnya? Jom kita lihat. Dari segi rekaan luaran, rekaan rugged dan lebih klasik, masih mengekalkan identiti Suzuki Jimny. Grill 5 slot, ikonik, ciri tanda pengenal Jimny. Lampu LED dengan washer sesuai untuk pemanduan lasak. Cermin sisi boleh lipat elektrik, memudahkan penggunaan harian. Bonet petak dan bumper bersegi, kekalkan rupa kotak klasik Jimny. Bumbung dengan drip rail, praktikal untuk cuaca hujan. Rim alloy 15 inci, dark metallic grey, gaya lebih agresif. Cover tayar simpanan di belakang, identiti untuk Jimny. Ada 5 pilihan warna: sizzling red dengan black, chiffon ivory dengan black, bluish black pearl, granite grey metallic, jungle green. Ada warna eksklusif tapi kena tambah harga, kena bayar lebih sikit, 2,500 untuk Daytona dan 1,500 untuk metallic ya. Rekaan dalaman dan teknologi, steering bulatan kulit dengan kawalan audio dan cruise control di steering ya. Screen infotainment 9 inci dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Kamera undur dan sensor undur 4 titik memudahkan parkir ya. Tempat duduk belakang lebih luas dari model 3 pintu, lebih praktikal. Enjin 1.5 liter, 1,462 cc, 100 PS dan 130 Nm torque. Transmisi automatik 4 kelajuan, lebih fokus kepada off-road ya. Sistem All Grip Pro 4-wheel drive untuk cabaran jalan lasak. Hill hold control, hill descent control, bantuan kawalan di cerun ya. ABS dan ESP, kawalan lebih stabil. Brake LSD traction control, salurkan kuasa ke roda dengan cengkaman terbaik. Steering ringan dan suspensi agak keras. Tidak dibuat untuk keselesaan penuh, tetapi lebih kepada pemanduan terbuka dan off-road. Dari segi keselamatan, ada 6 beg udara, hadapan, sisi dan curtain airbags. Isofix untuk kerusi bayi ya, sesuai untuk mothers. Side impact door beams, struktur lebih selamat. Harga Suzuki Jimny 5 door Semenanjung Malaysia RM199,950, kurang RM50, RM200,000 tanpa insurans ya, on the road. Sabah dan Sarawak, East Malaysia, RM204,760 on the road tanpa insurans. Kesimpulannya dan ulasan peribadi saya, dari segi kelebihan, rekaan retro dan rugged yang ikonik, teknologi moden seperti Apple CarPlay, kamera undur dan sensor, sistem 4-wheel drive sebenar dengan All Grip Pro. Kekurangan, transmisi 480 agak lama jika dibandingkan pesaing moden. Suspensi keras, kurang selesa di jalan biasa. Harga agak tinggi untuk saiznya. Bukan untuk semua orang ya kita ni. Untuk peminat SUV compact off-road, Jimny 5 door pilihan yang menarik. Itu saja buat kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, share, subscribe dan tekan loceng notifikasi. Kita jumpa lagi di lain siaran. Salam Goik Gostan.